things that I wish I know before buying a house. Ini adalah perspektif daripada Melissa, iaitu seorang mortgage consultant yang berpengalaman selama 18 tahun dan juga seorang yang dah beli beberapa buah rumah di Klang Valley. Melissa harap tak ada yang terasa. Satu, selain tahu cara ataupun tips nak beli rumah, selalunya ramai yang abaikan skill untuk tahu macam mana nak bayar loan rumah dengan cepat. Bila kita nak beli rumah, jarang kita nak fikir pasal macam mana aku nak bayar loan rumah dengan cepat. Sebelum korang pergi cari rumah, sebelum korang apply pembiayaan rumah, sebenarnya korang kena tahu skill ni. Sebab kalau korang tak tahu, kan jadinya korang ambil pembiayaan RM500,000 dan bayar faedah pun lebih kurang RM500,000 dan total jadi RM1 juta. So it's very important bila kita beli rumah, sebelum kita beli rumah, kita kena tahu cara macam mana nak jimat faedah pembiayaan rumah dulu. Ada lagi satu tips yang Melissa nak bagi ialah kita selalu suka tengok installment saja beli rumah. Dan orang pun suka psycho kita masa kita beli rumah. Kata kita sendiri pun suka psycho diri sendiri. Kata okay, sekarang sewa rumah aku bayar RM1,000. So installment rumah pun aku boleh bayar RM1,000. I think this is very dangerous zone untuk korang fikir macam ni. Ya, sebab bila korang sewa rumah RM1,000 dengan beli rumah RM1,000 adalah totally two different things, ya. Sebab bila korang beli rumah RM1,000 kena bayar RM1,000 installment, it's not about that. Ada lagi kos-kos lain. Tapi bila korang sewa rumah RM1,000, selalunya itu adalah net yang korang bayar. Faham tak? So untuk orang just compare macam tu kan, it's very dangerous lah. Sebab kadang-kadang for example lah, kita cakap rumah kondo kan, kadang-kadang kita just compare installment, kita tak compare pun maintenance kan. And also ada fees yang akan muncul sebagai pemilik rumah. Okay, macam kita kena bayar cukai tanah, cukai pintu. Lepas tu kalau beli rumah dengan pemaju, mula-mula mungkin masa title. Lepas tu kita orang dah keluar, kita kena buat POT and POC. Itu pun kos yang sebagai pemilik rumah kita kena keluar. But kalau kita renting, kita tak perlu pun keluar kos ni. It's not fair just to compare installment by installment sahaja. It's more than that. Banyak lagi benda yang korang kena consider. Yang kedua, kalau korang beli kondo di area Klang Valley, kondo tu bukan area hot cake, okay? Macam Mont Kiara, Bangsa, Desa Park City ke kan. Try jangan beli rumah tu lebih daripada RM500,000. Sebab majoriti pembeli hartanah di luar sana, gaji mereka tak cukup tinggi untuk lepas kelayakan loan lebih dari harga itu. Takutnya bila anda nak jual balik nanti, anda akan susah nak cari buyer tau. Yang mana Melissa nak cakap, ramai yang dah sangkut sekarang within these few years yang beli rumah mahal, market value tak reach, nak jual pun susah, so they start with that house. So nasihat Melissa, cuba elakkan kalau boleh. Ketiga, buatlah research betul-betul. Okay? Jangan dengar cakap sesiapa bila mereka suruh atau push anda beli rumah tu. Terutama ya, orang yang memang nak jual rumah tu kepada anda. Mestilah dia bagi banyak-banyak benda. Dia cakap, this is good because of this. Jarang mereka nak share benda yang tak bagus. Betul tak? So, it's very important buat kajian sendiri sebelum beli rumah tersebut. Sebab bila kita fikirkan, beli rumah ni adalah pelaburan yang sangat besar. Korang beli rumah RM500,000, it's about $500,000. Korang fikirkan, $500,000. Okay, itu belum lagi termasuk faedah bank. Okay, kalau termasuk faedah bank, tambah lagi 400 to 500,000. So, that about $1,000,000. So, bila korang nak beli rumah tu, korang bukan fikir harga rumah RM500,000 saja. No. That's a wrong concept. Korang kena fikir, aku beli rumah ni, aku kena bayar RM900,000. So, harap korang boleh fikir betul-betul sebelum korang nak beli rumah itu. Sebab korang kena fikir macam ni, bila korang beli rumah RM500,000, RM500,000 tu akan dibayar kepada pemaju. Lepas tu bank bagi korang pinjaman. Okay, so korang kena bayar dalam RM400,000 kepada bank in order untuk korang dapat rumah yang in total dalam RM900,000. Kalau korang tak boleh turunkan faedah tu, memang korang akan bayar betul-betul RM400 hingga RM500,000 faedah. Okay, so you have to bring it down to 200 ke 300 ke, at least bring it down guys, bring it down. It cannot be that expensive to own a house. Balik ke buat kajian sendiri semak market value area tu. Contoh bandingkan kondo lama, kondo baru, berapa harga, okay? Dan yang paling penting, sebelum korang commit dengan loan yang besar, korang kena juga semak kelayakan, okay? Pembiayaan. Selain pembiayaan, juga poket korang sendiri. Mampu tak nak own this type of house? Mampu tak nak bayar? Mampu tak nak maintain? Because there are a lot of cost yang ramai tak nak cerita, okay? Sebelum beli rumah, masa beli rumah, selepas beli rumah. There are so many costs. Okay, I dah beli rumah saksi, I dah beli rumah daripada pemaju. Okay, and I will say that it's a lot of cost kalau nak beli rumah. Ada orang yang jenis, should I buy? My money not enough. I will say don't buy. Because you don't have enough money. Nanti you akan rasa tercekik setiap bulan sebab tak cukup nak bayar this and that. And then you stress, your pasangan stress, your anak-anak stress, everyone stress kan. So better don't buy if you are not ready. Dan lagi satu, kalau korang buat kesilapan ni boleh follow korang for a few years tau.
So for your information, ramai yang setengah start dengan rumah yang tak boleh jual sebab tak ada buyer nak beli ya, untuk rumah yang dah over market value ni. Okay, ada situasi di mana rumah tu beli daripada pemaju dengan harga yang tinggi. Okay, so market value tak melebihi daripada harga beli. Ataupun ada juga kes yang di mana market value jatuh daripada harga beli daripada pemaju. Dan ada juga market value naik tapi tak ada buyer market kat situ. Sebab itu Melissa cakap buat kajian dulu sebelum beli rumah guys. Kena buat dulu. Kalau korang betul-betul dah buat kajian, dah buat semua kan, and really nak beli rumah tersebut, better semak kelayakan pinjaman dulu. Kalau korang perlukan bantuan, boleh message Melissa. Follow Melissa for more tips.